Ngaji ya kita tahu dari zaman aku tak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama kita menggunakan lihat ya Allah. Mikrofon satu ada tes ya aku ada bisa itu terus sambung bisa tersambung orang waktu di pakai dia pakai InsyaAllah kita tahsin Al-Fatihah secara ringkas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mal. Dia pelepah mal. Cuba sebut mal. Yang setok mal. Mal. Tu lantun tu jadi bunyi gitu. Jadi nak suruh mengalir tu makhraj kita duduk diam luar lagi. L. Cuba sebut. Maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Fokus pada ayat bacaan kita. Dia membaca dan boleh ikut sama-sama lah. Satu ayat demi satu ayat. Samma'una lil kadhibi
أكالون للسحت. Logat. Baru siapa logat tu? Mim bersabdu. Kena dengar dulu dua harakat. Samma'u. Cuba. Samma'u. Kena dengar dua harakat. فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Ridha. Cetak ada tu. Dot dia bukan qalqalah. Jangan lantun. Dot ni dia kena mengalir, yang mengerai. Rim. Cuba sebut rim. A'rid anhum. Nampak kan biar mengerai tu. Lidah letak dia dot. Suara tolak derah. Rim. Cuba sebut rim. Kalau lepas ridha. Cetak ada. Jadi kena perih kuat dot ni. A'rid anhum. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا. Habisnya set. Jadi set kau. Au tu'rid anhum. Tak puas hati. Tak ada pola-pola belakang sini ni. Ni semua ni kena mengalir belakang tu. Tu'rid anhum falai. Dia kena orang panggil apa, jangan bagi lekat suara kita tu. Sebabnya semua ni ain dot dia panggil sifat huruf apa sini? Lambat sikit. Apa? Dia panggil sifat rakhawah. Suara mengalir. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Qisṭa kita nampak. Lantunan saja. Dan sin ini kita jangan tebal, jangan qis. Kena nipis, cuba sebut qis. Baru lantun ta. Bil qisṭa. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Aku dah kemah dah tu. Jangan ngaji dengan Ustaz Du. Alhamdulillah. Lain dah. Boleh kita terang dengar. Ramah-ramah tu kira kemah dah. Okay, silakan. Potong ni. Jadi. سماعون للكذب Kadibi bari bawah. Kadibi. سماعون للكذب Aksalu panjangkan. أكثرون Nalisuh. Ada ambil dia ada. Ya. Okey. Dengar sampai jangan dengar tak. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Boleh. Jadi ada tunggang tu boleh. Tomel. Au a'rid anhu. Jadi dia.
makro kena latih awal. Au a'rid anhum. Setara tu je guna. Okey, au a'rid an. Tak ada untuk nganga. Baik, seterusnya. Tak pergi kotak. Dia kena akak lidah kita ni. Wa in pergi kotak. Tak duduk mana? Ta. Itu. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Alhamdulillah. Ya, Wa in bila kita congek juga pakai lidah naik, dia jadi lengkap. Baik, seterusnya. Wa in hakamta fahkum Nun tadi tu, walaupun kita kata dia tu orang panggil pengalih, dia tidak lekat, tapi jangan kita seret. Wa in hakam, wa in dia nak sebentar seharakat. Wa in hakamta wa in dia tak boleh bertemu tu nun dengan ha, sebab nun makhraj lidah, ha makhraj tekuk. Benua berbeza, dia tu tak terpisah juga. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jangan sikit lam. Bul ni pihala. Yuhibbul. Innallaha yuhibbul muqsitin. Samma'una lil kadhibi akaluna. Kadhibi tu huruf zai. Kau lidah. Kadhibi. Samma'una lil kadhibi. Lil kadhibi. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Alhamdulillah. Fa'ija ngangoi kau tu. Fa'ija jangan gerak king. Supaya dengan i juga. Fa'ija'uka fahkum bainahum aw'ir. Fahkum bainahum a'rid anhum. Okay, seterusnya. Kuat tepi. Wa in Hamzah tak lekat. Kena sekat dulu. Sekat lagu mana kita nak bunyi tu tolak suara tengah pun dia tak terbit. Tolak dah. Baru kita lepas huruf tu dia bunyi. Tak ada bunyi sound effect. Wa in tu'rid. Tak lekat lagi tu. Wa in tekan kuat biar lekat Hamzah. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Seterusnya. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Alhamdulillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Muqsitin. Qalqal. Summa betul. Kita pagi. Bagus dah confident tu betul. Dan samma'una ilka. Samma'una
Thumma. Konsep dia guna konsep alih lah. Jadi lah. Samma'una lil kadhibil akaluna lil nalisuh Oh. فإن جاءك فاحكم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Terus. Wa in tu'rid anhum falayadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum. Tengok dua harap. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Nipi tu muqa. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Bunyi sad tu stu. Ketu jangan sikit. Lis-suh. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Tebal sing jadi sofu. Jangan sikit sing su. Sudah selesai. Su dulu baru mati ha. Kalau orang nak masuk ha tu jadi su. Su baru Tuhati. Cuba sebut satu. Tuhati. Suhti. Lisuh. Lis-suh. Jangan bunyi lil pula. Fa'in ja'uka tak masuk dia. Kena kerja. In ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tak masuk dia. Kena congek lidah kita ke atas. Wa in naik atas, naik ke gigi depan. Wa in akak lagi. Tolak lagi depan lagi. Mau semua nak jelek. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta gitu. Wa in bunyi hakam. Kasi ha. Jangan kepik lidah. Bunyi ha. Wa in hakamta fahkum. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Inna Allaha yuhibbul bunyi kha. Ada lagi kha. Inna Allaha yuhibbul
Innallaha yuhibbul muqsitin. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. bunyi sa, su, mucung. Akaluna lis-suh. Su, tolak habis, mucung. Akaluna lis-suht. Okay. Terus. Dekat lidah tu. Fa'in. Jangan pergi kena huruf nung. Jangan bunyi nung. Pergi kau jim. Fa'in ja. Pada huruf ha. Bainahum au a'rid. Okay. Terus. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Kesyai. Pendek sangat ka jadi tepek dengan syai. Yadurruka syai'a. Tepek. Istilah mudah pun. Tepek. Baca tepek. Bila huruf tu nenih pergi ke huruf depan. Dia bunyi gitu. Yadurruka syai'a. Macam ada sadu gitu. Ya syai'a. Kena pisah huruf. Okay, sambung. Baca mula. Tak. Lepas tu ibu tengah ayat. Dembak gulawan. Dia baca mula. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jangan cekik elang tu. Dia kau elang kena cekik. Bil. Beza mana cekik dengan cekik ni? Kalau cekik dia naik belakang. Dia naik depan. L. Mula tak dah. Nampak buka. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Bil qist. Bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ha. Ha pertama kena sepit dekat bawah ha. Ha tak pedah tu. Ha situ ha. Yuhi baru pedah. Yuhi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Samma'una lil kadhibi akaluna la. Mula. Ada ayat. Samma'una lil kadhibi akaluna lisuh. Lisuh. Fa'in Jika jing dah tu. Tapi kerana isti'ala lagi akak pakai lidah dia jadi tebal. Fa'in. Jangan buat kerja hok belakang. Pakai lidah relax lah. Fa'in lain tu congik ekor. Congik ekor naik belakang. Fa'in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Patut di Mekah tak habis lagi. Wa in leceh kok lain. Wa di kota lalu. Wa kemah lalu di kota. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Bilqis huruf kaf tu. Ti.
bil qist. Bil qiti. Fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul Terbalik. Hayuhi. hayuhi. Sebenarnya ha tu tak pedah. Hi tu hak pedahnya. Innallaha yuhibbul. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah. Sama'una Ma'ung dulu. Ma panjang. Sama'una lil kadhibi akhluna lis-suh. Pecah benggar. Pecah benggar. Sekali lagi. Makan lagi. Mula kita tengok Mula, mana nak kena obek. Ma tadi kena panjang. Ya. Sama'u. Sekali lagi. Sama'una lil Yalah kau start. Itu dah. Itu setakat tu. Sama'una lil kadhibi Lil kadhiba kadhibi. Lil kadhibi kalu nalisuh. Allah ya Allah. Buat gitu tu. Fa'in ja'uka fahkum. Okey, sambung. Tak bunyi. Fa'in ja'uka. Apa tak bunyi? Tak dengar. Tak dengar. Mula. Saya ada perkembangan. Tutup mic kau. Tutup lah. Tak dengar. Tak bunyi. Ada. Tak boleh. Tak ada Bateri kan. Bateri baru dah. Tak boleh buat alasan dah bateri baru kan. Tutup tu, tak tutup mikrofon. Nyala sini. Dengar dah? Terang. Tutup dulu bunyi tak? Tutup tak bunyi tu tutup tu. Tak dulu tak terang. Tengok. Tak boleh. Tak hidup ustaz tekan dah ni. Habis. Kemah itu. Tu bunyi. Satu lain tau. Fa'in Jangan congik, jangan akak pakai lidah tu belakang. Jangan cekik lah. Pergi kucing lah. Benar nak tunjuk gambar aja huruf A di bawah tu. Huruf jim. Cing kat lidah, tengah lidah tadi. Ni dia. Makhraj jim duduk sini. Kalau bunyi fa'in dia pergi akak ni, jangan cekik ni. Kalau fa'in dia jadi huruf Kaf dengan kaf. Dia jadi gini fa'in. Jangan cekik. Ni naik. Hak belakang. Dia hak depan saat ni je. Mana hak depan saat ni? Ni duduk sini. Fa'in tekan tengah. Tengahlah ke depan. tengah lidah. Okey. Sekali lagi cuba fa'in. Fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Okey. Wa in tu'rid anhum Ridha. Jangan jetak tak. Ridhan. wa in tu'rid anhum Bapa punca cetak bunyi ridha. Okey, kita tekan lidah kita lepas dah. Suara gerak lagi kita lepas lidah. Ridha.
Jadi masa kita mati dok tu lidah duduk di dok lagi. Rim. Rim. Tekan lidah di dok tu. Jangan lepas lagi. Sampai sambung ain. Wa in tu'rid anhum ridwan. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت Hakum. Baris, tengok cek baris. وإن حكمت فاحكم بينهم Kena dengar dua harakat sini. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. Tak ada dah. Tak buat live. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Tak jadi. Semula. Tak ada. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Yuhi. Tak pedah tu. Yuhi. Dia kena sepit tu ke atas. Hi. Kalau hi, dia jadi hatiku. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Okay. Terus. Samma'una lil Tidak vokal U tu vokal U. Samma'una Lagi lil tolak lagi. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Fa'ija. Dia I tu kita tekan lidah kita. Waktu kita dengar jim tu kena turun dah. Jangan I speak lagi lidah. Lepas dah. Lepas dah. Jangan I duk kenyek lagi. Duk bunyi vokal I lagi. Fa'ija. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Cuba kita terah huruf jim tadi kan. Cuba katalah huruf sebelum jim tu baris atas. Cuba sebut anja. Anja. Dia tahu kan? Anja. Anja. Okey. Situ ia tepat dulu. Kalau kita boleh bunyi A temu jim tu pergi ke molek, I pun kena pergi ke juga. Daripada A pun pergi ke I pun pergi ke U pun ke juga. Contoh anja, ija, uja. Mana semua kena pergi ke vokal bukan ikut vokal sebelum. I jadi inja, U jadi uja, A jadi aja. Dia kena lepas, dia kena pergi dah waktu kita dengar. Baik. Tak jadi dah. Ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Panggil tak selepas tu. Lupa bawa apa panggil? Kalau bawa kereta kan, kena kontrol kelas dengan beres. Kita tekan beres, ada. Kalau tekan kelas, kena lepas beres. Ni tekan kelas, beres tekan pun. Gitu. Paling tak boleh lepas. Tak boleh lepas vokal I dia tu. Kita tahu punca tu. Jadi kita orang kena latih sasa tu sepatut-sepatut. I, daripada vokal I, dia boleh pergi ke vokal I. Seterusnya. Tu pun. Saing rapat sebelah tu. Wa'in juga. Tak boleh lepas vokal I. I yang kita tekan je. Waktu dengar ta tu jangan tekan dah lidah. Jangan kenyek lidah. Wa'in tu.
وإن تغرد عنهم فلن يضروك شيئا Yadurru. Huruf dal tu pakai dot. Kalau bunyi dot. Yadurru. يضروك شيئا Seterusnya. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Bil qist. Pergi tebal. Jadi ni bil pula. Terbalik. Bil qist. بالقسط Tak, sin kena nipis. Bil qist. بالقسط Ha, tah tebal. Terbalik. بالقسط Bil qist. Bil qist. Nipis sin. Tah tebal. بالقسط إن الله يحب Ayo. Ayu. إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب Kazibi. Kazibi. كذب Hmm. سماعون للكذب أكالون للسحت Okay. فإن جاءوك فاحكم بينهم Mai. Bila kita tak tolak ke mulut tu, dia tubik ke hidung. Jadi dengung. Mai. Fahkum bay dia but di huruf ba. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم Sambung seterusnya. وإن تعرض Ni. وأن Tu khabar dia kan. Wa in tu'rid anhum. وإن تعرض Pucuk ke apa bunyi tu? Okay, kita tekan di hidung. Tu. Kena tolak ke mulut juga. Tubik ke mulut. Wa in tu'rid anhum. تعرض عنهم فلن يضروك شيئا Perhatian tu. Baik, seterusnya. وإن حكمت فاحكم Hakim bunyi kem. Salah. وإن حكمت Hakim. Dia bunyi vokal A, bukan vokal E. وإن حكمت Wa in hakam. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب Ayo. إن الله يحب المقسطين سماعون للكذب أكالون للسحت Nalis gerak. Lambat bergerak soalnya dia lambat masuk di asin. Li dia gerak li dulu. Lis masuk dalam sin dah tekan kuat. Akaluna lis-suht. أكالون للسحت Sambung. فإن جاء Tu bunyi nak kena I. فإن جاءوك كفحتم بينكم Fahkum. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم Okay. Sambung. وإن تعرض Itu. Jika talan. Wa in
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا Sambung. وإن حكمت Jangan dengar lama, kau Wa- mati. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Bilqis. Nah, ya kok. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yuhi. Tak pedah tu. Yuhi. Innallaha Jangan pedah ha. Ha you. Ha mula-mula tu biasa. Innallaha yuhi. Baru pedah kedua. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuh. Tu bunyi bahas sebelah tu. Dia ta ni dia dia mati dengan huruf ta ni macam huruf T, jangan guna S. Jadi bahas express. Kalau guna huruf C jadi kata turbo. Wuch. Kata turbo. Kalau bunyi bah dia nak huruf T. Akanuna lisuh. Bukan suh. Bukan suh. Tak. Lain. Kalau guna huruf S bunyi lisuh. Huruf S. Kalau huruf C lisuh. Nak huruf T lisuh. Sama'una lil kadhibi akaluna lisuh. Hilang. Suh. Dia kena lekat dulu di ta tu. Tak dia lekat suh, dia bunyi ta tu barulah lepas angin. Gitu. Akaluna lisuh. Jadilah. Ulang-ulang tak jadi pula. Wa in Wa ing. Tu kita mukah dah tu. ING. Ing. Gitu jim. Bukan temukah. Wa in Baca ba dah. Bunyi wa. Wa inja. fa Fa. fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum Jangan berat huruf ba. Wa in hakam ta lekat di kaf dah tu. wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Tak selesai dia huruf tu. Bil qist. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa persoalan? Kita buka untuk soalan. Apa-apa? Tanya. Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita beri saya. Tak ada. Tanya.
Oh, tak ada. Payah belakang lah tu. Yang tak ada dua. Payah belakang tak payah rasa. Kerana apa? Takut. Kerana? Al-Fatihah, okey. Kerana ni mana panjang? Antara okey, Allah tu ha. Dia orang panggil apa? Allah tu panjang. Li tu boleh pilih. 2, 4 ataupun ni. Tapi orang sedaknya biasa akan panjang sebab Allah tu panjang dah. Ya? Tapi sebenarnya boleh je baca 2. Waladhdallin. Taklah. Biasanya dia akan panjang juga lin. Waladhdallin. Dia akan panjang juga. Tapi 2 pun boleh, tak salah. Habis apa? Masih lepas lagi lah. Kalau asal jangan waladhdallin. Hak tu tak boleh lah. Sebab dia tak bunyi mat lah. Tapi kalau kita paling kurang 2 tu lepas lagi. Dhallin. Contohlah sekarang. Sebenarnya kita jaga dengar hak tu lagi pun kurang sedap sikit sebab Allah tu dia ayat panjang je. Rupanya hak tu dependent pula situ. Bar ni memang dia tak ada pilihan, dia memang wajib kita baca nail lah situ. Kata Al-Fatihah. Diti Al-Fatihah ni 27 hari bulan. Nyepih lalu 27 hari bulan. Sebenarnya kita nak kempen juga kepada talaki talaki pula. Apa panggil apa? Talaki dan juga sanad Al-Fatihah. Sanad Al-Fatihah. Sebabnya kita orang panggil apa? Kerjasama juga dengan orang panggil apa? Ustaz Syekh Harith. Dari Yaman. Sebab dia ada sanad dia dengan ayah dia lah. Jadi kita nak buat sanad untuk Al-Fatihah ni, biar semua boleh dapat sanad Al-Fatihah. Tak ada hok putih Quran pun. Tapi untuk situ tidak lagi lah, kita buat tasih dulu biar kita kemah dulu tadi baca dia gambar semua sekali. Lepas tu baru kita buka siapa dia nak untuk sanad Al-Fatihah. Maknanya boleh dapat hiji untuk baca Al-Fatihah. Mana bacaan kita tu dia nesok dia tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa kepada Nabi lah, sapa kepada kita untuk surah Al-Fatihah. Okay. Kita bisa berapi-api channel pengumuman, ada pengumuman. Apa nak panggil pengumuman? Tak apa. Penaja tak ada, penaja tak ada. Penaja tak ada. Baik. Tak apa. Kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Dan ni apa? Tak udah bagi maklumat ke apa? Tak ada. Kelas tasmih kita jalan tu sebab amal ada kelas solat lagi pula ya. Jadi orang panggil apa? Hari Isnin siapa hari Isnin tu kita start dulu lah. InsyaAllah. Tak ada. Jadi tak ada gambaran. Apa?
Dan tak lama tak jumpa. Hari ni makan laksa dah, hari ni makan laksa. Tu kau. Gambar. Oh, ni. Ambil hari Selasa. Oh, sekarang lagi Senin. Hari Selasa tak gini. Hari Selasa. Kalau hari Selasa pergi denu tu gimana pergi pola ke? Pergi pola. Iyalah. Jalan tu. Berambak. Ya.